Hello, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni saya nak share atau kongsi resepi puding jeli buah segar. Okey, kita gunakan metric cup macam ni Kita ambil yang setengah dia. Setengah ni kita buat 3 kali air. 1 2 3. 3 kali air dan setengah ni satu gelatin. Tabur je macam ni. Kemudian gelatin kita akan sedikit keras biar dalam 10 minit. Biar macam tu, tak payah kacau. Biar aja. Biar dalam 10 minit. Okey, sekarang lepas 10 minit gelatin kita nampak tak? Dia dah keras kan? Dia tak apa, boleh. Sekarang kita nak masakkan dia guna double boil double boil dia macam mana? Macam ni, kita letakkan air di situ. Kemudian kita letakkan lagi satu kita punya acuan ni, dan kita nak masakkan dia nanti dengan api yang perlahan. Masukkan kita punya gelatin tu. Kemudian kita kacau je kat api yang perlahan hingga gelatin itu jernih. Selepas jernih, bolehlah kita letak gula Kita nak letak berapa banyak gula tu terpulang. 2 sudu ke 3 sudu ke terpulang pada kita Sekarang kita nak masakkan dulu hingga gelatin itu jernih. Okey, sekarang gelatin kita dah cair dan jernih dia punya struktur dia. Sekarang bolehlah kita susun buah-buah kita. Okey, saya gunakan loyang 18 cm. Tuang dulu sedikit gelatin di atas permukaan dia. Begitu. Okey, dah sudah. Dah semua sudah kan? Kemudian kita susunlah kita punya buah. Kita letaklah kita buah strawberry. Semualah buah-buah yang kita kendaki Okey, bila kita dah susun ni, kita simpan sekejap dalam peti sejuk lebih kurang 10 minit. Supaya bahagian bawah ni kita nak keras Simpan dalam peti sejuk 10 minit. Okey, setelah 10 minit dia dah keras. Kita masukkan lagi layer-layer dia. Kita susunlah kembali kita punya buah-buah ni. Buatlah begini hingga selesai Dia tak boleh sekali Kalau kita curahkan sekali gelatin tu, buah-buah ni akan naik ke atas Jadi tak cantik nanti bila kita nak potong. Begitu. Susun kembali hingga buah-buah habislah. Tapi buat dengan cara ni lah, sedikit-sedikit gitu. Okey, bila kita dah susun buah-buah tu, kita masukkan kembali gelatin macam tadi juga. Hingga buah tu tenggelam Kemudian kita ulangi proses tu hingga buah-buah selesai habis. Macam tu. Okey, simpan kembali dalam 10 minit. Dalam peti sejuk Okey, sekarang dah 10 minit dah keras. Kita susun lagi kita punya buah dalam loyang ni seperti biasalah. Susunlah. Kemudian baru kita letakkan gelatin, buat hingga selesai. Okey, dah penuh buah kita. Curah kembali gelatin tadi Okey, curahkan semua. Hingga takat ni Okey, kemudian kita penuhkanlah gelatin ni kita yang kita kendaki. Setakat mana kita nak tenggelamkan semua buah pun boleh. Begitu. Jadi bila kita keluarkan dia nampak cantik Dia nampak perfect aja buah tu di dalam Okey, kemudian
kita sejukkan kembali hinggalah keras. Lebih kurang 30 minit pun dah okey dah ya. Okey, sekarang agak-agak kita dah beku ataupun kita punya gelatin dah beku, bolehlah kita keluarkan ya. Okey, mari kita cuba memotongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut je. Gelatin kan dia memang lembut lah. Hati-hati nak motong. Okey, kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, inilah hasilnya. Cantik sangat kan dia punya buah-buah tu. Terlihat dengan jelas sekali. Memang cantik sangat. Okey. Cara dia senang tapi pastikan yang kita tahu macam mana nak bancuh gelatin tu dengan bagus ya. Kalau kita gagal nak bancuh gelatin tu, dia tak akan jadi keras macam ni. Dia tak akan jadi buah dia nak letak dengan cantik ya. So, campuran gelatin kena hati-hati ya. Okey, kita punya agar-agar gelatin kita dah siap dah kan. Cantik sangat kan dia punya. Buah-buah tu nampak transparent dan sangat cantik ya. Ni boleh buat kita punya hantaran kahwin ke, hantaran bertunang, untuk hari jadi ke, memang sesuai sangat. Cantik kan buah-buah dia. Okey, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, komen, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye. Cantik sangat.